Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua rakan-rakan media. Hari ini sebelah pagi dalam sesi soal jawab daripada Menteri Besar, perkara yang kita lihat utama ataupun penting adalah bagaimana pihak kerajaan negeri dalam jawapan yang diberikan mengesahkan bahawa kawasan hutan simpanan kekal dan juga hutan simpan di negeri Pahang ini masih terkawal. Alhamdulillah, lebih daripada 3 juta hektar telah masih lagi kekal sebagai kawasan hutan simpan. Dan yang paling penting sekali adalah apabila kita melihat pengorbanan Pahang itu sendiri yang mengekalkan hutan yang begitu besar dan luas untuk tujuan melindungi rakyat keseluruhannya dalam bekalan oksigen. Hutan yang besar ini sebenarnya memberikan tampanan untuk kita di dalam kita mengendalikan aktiviti harian supaya perubahan iklim ataupun pengurangan pelepasan karbon itu dapat dikurangkan di kawasan ini. Jadi Pahang memainkan peranan yang penting untuk semenanjung Malaysia ini kerana kita besar, luas dan paling besar, dan sepatutnya memang kita diberikan pampasan di atas pengorbanan itu. Alhamdulillah, kerajaan pusat bersedia memberikan pampasan tersebut. Kita menerima lebih kurang 20 juta setahun. Namun itu jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan negeri-negeri lain. Negeri Kedah dapat lebih besar daripada kita. Kita di tangga yang ke-8 dalam pampasan, soal pampasan mengekalkan hutan simpan ini. Dan kita berharap pihak kerajaan negeri dapat mendesak kerajaan persekutuan supaya pampasan yang lebih adil diberikan kepada kerajaan dan juga rakyat negeri Pahang dengan pengorbanan ini. Sebab kita menjangkakan bahawa kita kerugian, dan disebut tadi hampir 20 bilion kerugian pendapatan kalau kita tidak dapat meneroka hutan ini. Kita sanggup berkorban 20 bilion untuk mengekalkan hutan ini. Seharusnya kita dibayar pampasan yang lebih wajar daripada 20 juta setahun. Jadi kita akan terus mengikuti perkara ini dan kita harap ianya dapat berikan pulangan yang baik kepada negeri dan juga rakyat negeri Pahang. Okey, sebelah petang kita ada beberapa pembahas mengambil bahagian. Jadi saya serahkan kepada Ayub yang terakhir, Ustaz Rosli dan Muhammad Tamizi serta Datuk Jasri. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Jadi alhamdulillah hari ini saya mengambil tempat dalam perbahasan titah ucapan diraja, dan saya membawa beberapa isu perkara penting di dalam kawasan saya dan juga keseluruhan di dalam negeri Pahang lah. Satu isu yang sangat serius saya bangkitkan pada hari ini adalah satu perjanjian penggunaan tanah kerajaan yang melibatkan kawasan yang sangat besar oleh JKK dan juga syarikat kontraktor untuk membangunkan tanah tersebut. Jadi JKK telah menandatangani satu perjanjian yang pertamanya berat sebelah dan juga seperti mana yang disebutkan oleh speaker tadi, tidak sah. Apa yang JKK ini tidak ada kuasa untuk memberikan tanah kepada pihak lain. Jadi persoalannya saya bangkitkan, syarikat tersebut telah membangunkan tanah tersebut dan telah mendapatkan hasil, dan hasil tersebut telah dibayar kepada JKK, tapi tidak mengikut perjanjian asal. Perjanjian asal 30% hasil bersih, tetapi hanya bayar 15% daripada hasil kasar yang mereka dapatlah. Jadi banyak sebenarnya persoalan yang saya ingin bangkitkan, tetapi masa tidak cukup. Antaranya ialah bagaimana satu tanah kerajaan yang seluas yang dipohon seluas 696 ekar, tetapi sebenarnya ada tanah yang lain yang dibangunkan juga, yang dikira kalau total adalah 1884 ekar semenjak daripada tahun
tahun 2014. Jadi bagaimana kerajaan negeri tidak tahu sebuah jawatankuasa di bawah pentadbiran negeri boleh melakukan boleh membuat perjanjian ataupun boleh membangunkan tanah tersebut tanpa pengetahuan kerajaan negeri. Jadi kerajaan negeri hari ini menekankan soal pentadbiran yang cekap, pengurusan hasil yang cekap, sebab sepanjang tahun 2014 sampailah 2021 tak silap saya tadi, bila tanah tu disita, maksudnya selama 6 tahun kerajaan negeri telah kehilangan hasil. Bayangkan tanah 1884 ekar itu sebut tidak dibayar cukai tanah, tidak dibayar premium, dan juga saya dimaklumkan tanah tersebut sebelum ini pernah didraft untuk mewatakan sebagai tanah hutan simpan. Jadi tentu ada balak-balak hasil balak yang mungkin telah dikeluarkan tanpa pengetahuan ataupun dimusnahkan hanya kerana untuk membangunkan ladang kelapa sawit tersebut. Jadi isu ini sangat serius. Saya harap pihak kerajaan boleh menyiasat dan mendedah kepada rakyat umum hasil siasatan dan tindakan yang diambil. Sebab rakyat di kampung sana bertanya, setiap kali saya pergi ke kampung kawah, kampung kolek, mereka bertanya status tanah tersebut, apa peluang yang mereka boleh dapatkan daripada tanah tersebut. Anak-anak muda nak bekerja di tanah tersebut, kita tak tahu tanah tersebut sekarang diserahkan kepada siapa. Dan yang saya tahu, tanah tersebut sekarang ni menjadi rebutan oleh Samseng yang cuba mendapatkan hasil daripada ladang tersebut. Dan saya sendiri telah menjadi mangsa oleh skamer yang cuba menggunakan nama saya untuk mungkin mengeluarkan hasil sawit tersebut daripada ladang tersebut. Jadi saya pun telah membuat report polis pada bulan 3 berkaitan dengan untuk menafikan sekeras-kerasnya apa-apa sebarang kelulusan sokongan terhadap pengambilan hasil di ladang-ladang tersebut Jadi saya ada dokumen perjanjian ini. Saya ada juga resit bayaran yang telah diterima oleh JKK. Kita ada juga ini perancangan belanjawan daripada hasil ladang tersebut Tapi saya tak nak dedahkan secara ini sebab amat mencurigakan sebab di sini pun dia tak ada tanda tangan dan sebagainya. Kita ada juga pelan tanah yang telah diukur untuk tujuan sawit tersebut Jadi ada beberapa fakta yang bercanggah Maksudnya tanah yang kita tengok ukur ni 1,600, tapi apa daripada laporan bayaran hasil tu melibatkan 1,800 hektar. Jadi kita mohon kerajaan memberikan penjelasan yang sejujurnya kepada rakyat supaya mereka tahu apa yang sedang berlaku pada tanah tersebut. Kerana rakyat di sana mengharapkan mereka dapat sesuatu daripada tanah tersebut. Jadi itu antara yang perkara yang paling serius saya bangkit kepada hari ini. Dan juga berkenaan isu perumahan. Tadi saya nak jawab juga Esko tadi, tapi speaker tak bagi laluan. Saya perumahan PGBF di Padang Bukit Sagu ni, kita sebenarnya rakyat tidak mahu melihat kita saling menunjuk jari kepada pihak lain. Hari ini bila kerajaan negeri mengambil alih tanggungjawab untuk melaksanakan rumah tersebut, rakyat hanya mahu tahu bilakah rumah itu dapat disiapkan. Mereka mahu tahu status projek tersebut, berapa lama lagi mereka perlu tunggu, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun untuk mereka dapat memiliki atau membeli rumah tersebut. Jadi kita mengharapkan satu perancangan yang boleh diberikan kepada rakyat supaya mereka tahu perancangan yang sedang dilakukan oleh kerajaan untuk mereka memiliki tanah tersebut Dan juga saya membangkitkan berkaitan dengan isu jalan raya. Sebelum ni saya waktu mula-mula saya menjadi wakil rakyat,
saya telah menghantar surat kunjung hormat kepada agensi-agensi kerajaan termasuk JKR untuk kita ada hubungan untuk kita berbincang tentang masalah jalan di Sungai Lembing. Tetapi malangnya saya mendapat jawapan daripada pihak JKR, mereka dihalang untuk melayan wakil rakyat pembangkang secara terus untuk kita berjumpa dengan mereka. Jadi ini satu perkara yang amat saya kata tidak patutlah. Kita wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Kenapa kerajaan nak menghalang agensi ini daripada kita sebagai wakil rakyat yang sah untuk berhubung dengan pihak agensi? Macam-macam alasan diberikan. Dia bagi yang jawab oleh Esko, maksudnya boleh tak perlu jumpa WhatsApp apa semua. Kalau macam tu, pihak kerajaan pun buat macam tu jugalah. Tapi masalah sekarang ni kita tak dapat akses yang sepatutnya lah. Kita nak jumpa agensi kerajaan ni untuk kebaikan rakyat. Jalan berlubang, hari ni jalan berlubang saya dah membuat aduan banyak kali. Dan juga isu saya bangkitkan jangan ada ranah birokrasi lah. Bila kita sebut ini jalan, minta jalan ni dibaiki, mereka sebut ni jalan PAIK, pihak lain lah, pihak macam PAIK. Jadi mereka ajukan kepada pihak PAIK, tapi masih tidak ada tindakan, menyebabkan jalan tersebut sangat-sangat bahaya untuk pengguna jalan raya. Jadi itulah saya berharap jangan sehingga berlaku terjadi ada kemalangan, cedera parah ataupun kematian, barulah jalan tersebut baru nak dibaiki. Kita rakyat tak mengharapkan, maksudnya terus jalan Sungai Lembing ni dibaiki. Cuma jalan-jalan yang kritikal yang boleh mengundang kepada kerosakan kenderaan mereka dan juga nyawa mereka, jalan itu perlu diutamakan. Kita memahami kekangan kewangan yang dihadapi oleh kerajaan negeri dalam menguruskan jalan raya yang panjang dan luas di dalam negeri Pahang ini. Jadi saya rasa itulah perkara yang saya bangkitkan tadi. Saya serah kepada YB Kuala Selangor. Ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan tadi saya mengambil bahagian dan memberi perhatian kepada titah bawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang berkenaan dasar-dasar responsif kenaikan kos sara hidup di Pahang. Kita diberitahu oleh kerajaan yang kutipan hasil 4 tahun berturut-turut melebihi 1 bilion ringgit. Jadi daripada pendapatan hasil ni, adakah 1 bilion ni dapat dirasai oleh benar-benar dirasai oleh rakyat negeri Pahang? Memandangkan keadaan sekarang, kos sara hidup makin meningkat dan inflasi di Pahang lebih tinggi daripada inflasi peringkat nasional. Daripada bulan Januari 2026, kenaikan ratusan inflasi sehingga bulan Mac naik sehingga 0.3 kepada 0.8. Jadi ini menunjukkan dalam bahasa kita, kenaikan harga barang-barang makanan ni melebihi dari peringkat nasional. Jadi itulah yang saya bangkitkan dalam dewan tadi. Yang penting sekali, kita mahu pihak kerajaan membetulkan dasar-dasar yang telah dibuat sebelum ini dengan pendapatan hasil yang begitu banyak supaya dapat sampai ke dapur-dapur rakyat negeri Pahang. Yang mana kita semua tahu dalam keadaan sekarang dengan pelbagai-bagai faktor, rakyat rasa terbeban dan masih lagi dalam keadaan yang struggle untuk kehidupan seharian. Wabi komen sikit Wabi bila Datuk Menteri Besar mencelah, mengatakan kajian Wabi bias hanya bergerak berlegar dalam hotel, tidak seperti beliau di warung nasi lemak RM1 lebih. Komen Wabi.
apa ni yang YB Menteri Besar mencelah tadi, mengatakan saya bandingkan harga makanan di hotel. Sebenarnya tak betul, sebab data-data yang saya ambil ni adalah daripada indeks harga pengguna yang ada dalam report. Bukanlah saya ambil di tepi jalan minta harga nasi lemak. Memanglah harga nasi lemak ni bermacam-macam. Di hotel tu harga bukan harga nasi lemak yang lebihnya harga hotel tu. Jadi kalau kita makan di tepi jalan ni berbagai-bagai, daripada RM4 ke RM6, bergantung kepada apa yang kita pilih. Jadi saya juga menyambut baik tadi yang Mak Berhormat Menteri Besar ajak makan nasi lemak dekat kedai-kedai ni. Saya boleh je anytime. Okey. Terima kasih. Terima kasih.